KLS nak berpesan ni sebab bila orang nak membeli rumah ni, emosi dia letak depan. Fakta dah tak ada dah. Dengar semua, termasuk student KLS. You all dah pandai buat duit tapi you jangan salah beli rumah. Kadang-kadang bila kita terlampau emosi, kita sukakan rumah tu, kita tutup mata dah benda lain. Jangan terlampau emosi, jangan nampak hanya satu-satu tu je rumah yang bagus untuk kita. You nak beli rumah, you pergi survey, you pergi tengok sebanyak yang boleh apa semua, buat comparison apa semua, you buat comparison banker juga. Kadang-kadang kita tak kenal banker tu. So banker tu ingat kita tak ada ilmu apa semua. Jadi diorang pun sedap hati sahaja masukkan semua dalam loan tu. You all kena tahu dalam loan tu ada interest. Be careful. Kita kena ada ilmu. Jangan you nak bercakap dengan bank, you hanya ada ilmu pasal property je. You kena cari juga ilmu tentang bank. Kalau you all tak tahu nak cari siapa, cari KLS. Boleh. KLS dah banyak pengalaman beli rumah. Pengalaman KLS semua yang problem juga. Bukan semua yang smooth. Banyak yang problem. Jadi KLS belajar daripada kes-kes yang KLS beli tu. Okay, KLS dah 15 transaction sebelum 2020. Dan selepas 2020, KLS ada 4 transaction. So, banyak pengalaman yang berbeza-beza. Jadi, daripada situ sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar. So, siapa yang pertama kali beli rumah, tolong dengan cakap KLS, cari ilmu sebelum you beli. Okay, you all datang ke kelas KLS, you belajar dulu macam mana kita nak buat room rental punya business. KLS ajar you cara beli yang bijak. Kita jumpa dalam kelas room rental nanti, you all scan je QR code ni.